Pagi ni kita tengok di satu rumah di Kampung Suak Petai, rumah Abang Rahim kita ni, yang 8 pokok yang terlalu hampir dan berisiko tinggi untuk pada musim hujan dan angin ni. Kita risaukan pokok tu tumbang. Jadi kita ambil inisiatif untuk buangkan semua pokok-pokok tu, kerana Abang Rahim ni pun bila musim hujan, musim angin ni dah tak berani tidur rumah. Jadi kita ambil inisiatif ni untuk selesaikan lah, untuk membantu masyarakat seperti yang saya katakan, supaya masyarakat merasa keberadaan saya sebagai pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dapat dirasai oleh masyarakat di Manung ini, insya-Allah. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kaunselor Tuan Azizur Rahim bin Abdul Rahman selaku pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, yang mana pengaduan yang saya telah lakukan pada beberapa minggu yang lepas, hari ini termakbul lah keinginan saya untuk pokok ini ditebang, kerana ini bukan saja untuk keselamatan saya, tetapi keselamatan seluruh kawasan-kawasan yang ada di rumah-rumah yang ada di sini ni. Jadi time ini, hari hujan, ribut apa semua sekarang ni, saya pun dah tak boleh tidur malam. Sebab kalau hujan, ribut, pokok-pokok ini berisiko untuk tumbang ke rumah saya. Jadi saya sangat berterima kasih atas jasa Tuan Azizul yang prihatin dengan orang kata kehendak kita sebagai masyarakat seluruh kampung ini, bukan setakat kawasan saya saja, tetapi di seluruh kampung Suak Petai ini. Saya mewakili ketua kampung-kampung di Suak Petai ini. Saya, pada pandangan saya, Tuan Azizul ini bukan sekadar pegawai khas kepada Menteri Besar, tetapi dia layak sebagai WB, kan? Jadi bukan mudah seorang yang sebagai pegawai khas untuk terus dapat membantu kepada masyarakat, ya. Tetapi saya kata hebatnya Tuan Azizul ni, dalam masa beberapa minggu saja saya mohon dan saya ceritakan masalah saya, dia dah dapat membantu. Ini kehebatan dia, saya kata. Bukan kata setakat hari ini, daripada dulu dah, kan? Walaupun dia dulu sebelum dijalon, saya sangat-sangat berharap dulu ni dia tercalon untuk mewakili masyarakat di Suak Petai. Manung. Ya, untuk Dun Manung. Dan kita berharap di hari yang akan datang ni, kita sangat berharap kepada Tuan Azizul ni untuk mewakili kita di Dun Manung. Ya, mudah-mudahan Menteri Besar, ya, bantulah kita ni, sebab dia membantu seluruh masyarakat ni. Bukan setakat saya saja, semua Dun Manung, kan. Jadi kita berharap dengan Tuan Azizul ni jadi wakil kita. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pegawai khas Menteri Besar kita, Encik Azizur Rahim bin Rahman, kerana membantu menyelesaikan rintihan ataupun aduan penduduk kampung Suak Petai ni berkenaan isu-isu bahayanya pokok-pokok besar, kan. Jadi itulah daripada saya, mewakili ahli JPKK Kampung Suak Petai, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Rahim. Jadi masa terima aduan tu, jadi pegawai yang paling hampir dengan kita, yang ada dengan kita sekarang ni, Encik Rahim ni lah. Jadi saya ajukanlah benda tu kepada dia, dan alhamdulillah beliau dapat menyelesaikan dalam masa terdekat ni. Saya berwadi, alhamdulillah banyak aktiviti yang Abang Rahim ni lakukan di seluruh Dun Manung ni. Macam-macam lah aktiviti yang dilakukan untuk program penduduk di kampung ni.